Lepas kita ambil wuduk, jangan lupa baca doa ini sebab fadilatnya sangat besar. Inilah doa selepas daripada habis wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sesiapa yang membaca doa ini setelah daripada dia habis berwuduk, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Dia berhak memilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk, selain daripada dia disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa-dosa. Nampak simple, nampak mudah, tetapi ganjaran cukup besar. Jangan tinggalkan. Setiap kali lepas wuduk, jangan tinggalkan doa ini. Jangan lupa bantu saya untuk share video ni banyak-banyak supaya lebih ramai orang dapat beramal, dapat masuk syurga insya-Allah. Nak beramal dengan lebih banyak lagi, jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar Hafaz.